Semalam bermulanya sesuatu yang kecil, tetapi insya-Allah ia akan menjadi sesuatu yang besar. Ini adalah kelas pertama Sento by STMC. Kelas vokal bermula dulu. Dan minggu ini akan disusuli dengan kelas gitar dan piano. Inilah projek pertama kami di STMC. Projek yang kami beri nama Sento. Seni dan terapi untuk hati. Bila seni dan terapi menyentuh hati, lahirlah keajaiban dalam diri. Bila saya tengok anak-anak kecil ini masuk ke bilik, belajar nafas, belajar keluarkan suara, belajar berani memandang ke depan, saya terfikir satu perkara. Beginilah sebenarnya perjalanan membina manusia. Bukan terus pandai, bukan terus yakin. Semuanya bermula dengan satu langkah kecil. Sentuh bukan tentang mahu jadikan semua orang penyanyi ataupun performer. Tujuan kami ialah membantu mereka menjadi insan yang lebih kuat, lebih yakin, lebih berani, dan lebih mampu mengurus emosi mereka. Hari ini dunia bergerak laju, anak-anak lebih banyak melihat skrin daripada melihat mata orang. Ramai yang malu, ramai yang pendam, ramai yang hilang keyakinan tanpa mereka sedar. Kalau seni boleh membantu mereka keluar dari dunia sendiri, kalau muzik boleh buka pintu hati, kalau latihan kecil ini boleh jadikan mereka lebih berani, maka itu yang akan kami perjuangkan. Ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang dan banyak lagi yang perlu kami usahakan. Doakan perjalanan kecil ini supaya Allah izinkan ia menjadi sesuatu yang menyentuh hati, membina jiwa dan membuka masa depan ramai anak-anak yang perlukan ruang untuk bersinar. Jika anda pun mahu anak-anak membesar dengan emosi yang lebih kuat, yakin dan berjiwa seni, jangan lupa follow dan subscribe. Moga kita boleh sama-sama bantu lebih ramai anak untuk bersinar.